30 hari 30 resipi koleksi Ramadan dan Syawal bersama Hakak Gorgeous Memasak. Hari ni kita nak masak ayam goreng dengan menggunakan rempah ayam goreng Mama Tok by Faiza. So rempah dia lebih kurang macam ni. So nanti korang boleh carilah dekat pasar raya dekat rumah korang tu. So sediakan ayam, nanti bahan-bahan tengok kat caption lah. Masukkan air, kita bagi dia tenggelam. Macam tu. Tak payah isi garam, tak payah isi apa pun. Senang sangat. Okey, gaul rata. Masaskan ayam dengan rempah ni sampai dia tenggelam. Okey, biarkan dia lebih kurang 30 minit. Macam biasa, sediakan api, panaskan minyak. Ayam pula. Puasa ni tersasul. Okey, minyak sampai tenggelam lah, kita nak goreng ayam. Okey, ambil rempah tu tadi yang separuh lagi letak dalam pinggan. Ambil pula ayam tu, kita golek-golekkan ke dalam rempah ayam goreng ni. Okey, minyak dah panas, masukkan ke dalam minyak. Dengar bunyi cengit macam tu. Sedapnya bunyi tengah-tengah hari ni kan. Okey, korang teruskan lagi lah dengan baki ayam yang ada tu sampailah habis. Goreng-goreng macam biasa, goreng ayam macam biasa. Cuma kita kali ni gunakan rempah goreng ayam Mama Tok by Faiza je, kita nak lain sikit rasa dia. Okey, dah masak sebelah sana, pusing-pusingkan, balik-balikkan. Macam goreng ayam biasa je. Cuma sebab hari ni kita pakai rempah goreng ayam Mama Tok by Faiza je. Lain sikit kan. Ayam dah masak tu agak-agak garing, isi dalam sebelah masak. So korang boleh platingkan lah. Nak hidang dengan daun salad macam ni boleh, tak nak pun boleh. Terpulang. Okey, sediakan pula minyak. Yang ni kita nak bagi rasa dia sedap sikit. Gorengkan bawang besar lebih kurang 2 biji macam ni. Lepas tu masukkan pula bawang putih. Ini kita nak bagi dia rasa. Korang tak nak guna yang ni pun tak apa, tak ada masalah. Tapi macam seronok pula kan goreng-goreng bawang macam ni. Okey, dia dah garing-garing macam ni, dah coklat-coklat macam ni. So korang bolehlah tutup api, angkat, toskan. Kemudian letaklah pada ayam goreng kita. Ini korang boleh skip je kalau tak suka yang bawang-bawang ni. Ada orang dia tak suka, ada orang dia suka kan. Okey, letakkan pada ayam goreng kita tadi. Okey, ayam kita dah pun siap. Bolehlah hidang. Jangan lupa cuba rempah ayam goreng Mama Tok by Faiza. Bye.